Ramai business owner sekarang ni berada di satu fasa paling menyakitkan dalam hidup. Nak teruskan ke atau patut aku berhenti je? Soalan ni nampak macam simple, tapi dia buat orang tak tidur malam. Saya nak cakap terus terang, tak semua bisnes patut diselamatkan. Ada bisnes yang makin dalam kita gali, makin tenggelam. Ada pula bisnes yang tengah nazak, tapi bila kena cara, boleh hidup balik. So jujur, kita kena tanya balik diri kita 3 soalan ini dengan jujur. 1. Adakah produk ni atau servis ini masih ada demand? Kalau orang dah tak cari, susah nak jual walau marketing kita power. Buat marketing power macam mana pun, kalau barang memang orang dah tak nak, tak guna. Yang kedua, adakah masalah sebenar datang dari sistem, dari tim, atau dari diri kita sendiri? Kalau sistem rosak, boleh repair. Kalau mental owner rosak, bahaya. Ketiga, adakah kita masih sanggup belajar, berubah dan berperang hari-hari? Kalau dah penat sangat, sampai malas nak ubah apa-apa, itu signal bahaya. Kalau 2 daripada 3 jawapan ni adalah ya, itu bermakna kita masih ada harapan. Tapi kalau semuanya tidak, mungkin kita tak jatuh, tapi kita sebenarnya dah mati dalam diam. Jangan buat keputusan masa kita tengah tertekan. Tapi jangan tunggu semuanya musnah baru nak buat sesuatu. Saya akan bantu anda hari demi hari untuk cek balik nadi bisnes anda. Kalau anda serius nak tahu cara nak bangkit, follow saya sekarang. Esok insya-Allah saya nak kongsikan audit diri. Cara paling jujur untuk tahu kat mana silap kita dalam bisnes. Jom follow.